Bahkan tuan-tuan naik lagi langit yang kelima, berjumpa dengan Nabi Allah Harun alaihissalam. Satu hari nanti, wahai Muhammad, setelah engkau berhijrah ke Madinah, engkau akan disayangi oleh umatmu, warga Madinah, lebih sebagaimana sayangnya Bani Israel kepada Nabi Allah Harun alaihissalam. Naik pula 500 tahun lagi tuan-tuan, berjumpa dengan Nabi Allah Musa alaihissalam di langit yang ke-6. Jadi kali ini lama lah, sebab pagi tadi kita dengar Ustaz Iqbal baca apa? Riwayat Nabi Musa AS pernah minta 10 doa pada Allah yang dibaca dalam kitab Taurat, tetapi semuanya Allah kata tak boleh. Tilka ummatu Ahmad, ini semua telah direservekan untuk umat Muhammad SAW. 10 kelebihan ini tak boleh untuk umat lain. Umat yang buat dakwah pun umat Nabi Muhammad, umat yang diampunkan dosanya umat Nabi Muhammad, umat yang diangkat segala musibah daripada mereka umat Nabi Muhammad. Habis itu Nabi Musa AS kata, habis itu apa yang tinggal untuk umat Musa? Semua untuk umat Muhammad dapat belaka, Musa tak dapat apalah. Memang tak dapat apa. Tuan-tuan rahmat Allah, sebab itu dekat-dekat Nabi Muhammad SAW nak diangkat ke langit, nanti insyaAllah di syurga Allah telah akan bagi kepada kita semua keberanian Nabi Allah Musa AS kepada kita. Walaupun lah ni kita pengecut tuan-tuan, nanti dalam syurga Allah bagi kita berani macam berani Nabi Allah Musa AS. Masya Allah. Dekat Nabi Musa AS, Nabi Muhammad SAW nak terbang tuan-tuan, waktu itu Nabi Musa AS menangis. Masya Allah. Malaikat tanya, kenapa tuan menangis? Dia kata, aku sangat cemburu dengan insan yang bernama Muhammad. Dulu dekat dunia macam-macam aku minta pada Allah, Allah tak tunai, Allah bagi semua dekat umat dia. Tetapi nanti di akhirat, umat ni lah yang paling ramai menjadi penghuni syurga. Masya Allah. Nabi mengatakan, aku menyangka bahawa sekalian adalah 1/4 daripada penghuni syurga. Bahkan aku menyangka kalian adalah separuh daripada penghuni syurga. Tetapi nanti di hari kiamat, Nabi akan merayu pada Allah, sehingga daripada 120 saf ahli syurga, 80 daripadanya Allah reservekan untuk umat baginda Muhammad Mustafa Rasulullah SAW. Dan setiap saf itu akan diberikan satu orang ketua, akan memegang panji-panji. Ketua orang mati syahid di kalangan umat baginda SAW akan diserahkan benderanya ke tangan Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Dia adalah merupakan Sayyidul Syuhada Hamzah. Sayyidina Hamzah adalah ketua orang mati syahid. Bendera panji-panji orang mati syahid, semua syuhada di Gaza, Palestin akan masuk syurga di belakang Sayyidina Hamzah, insyaAllah. Diberikan panji-panji muazzin ke tangan Sayyidina Bilal. Semua muazzin, termasuk muazzin masjid Kota Kemuning pun akan masuk insyaAllah ke syurga di belakang Sayyidina Bilal Habsyi radhiyallahu anhu. Panji-panji ulama diserahkan ke tangan Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Semua ulama-ulama akhir zaman akan masuk syurga di belakang ketua alim ulama bernama Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan ketua para zahidin, orang miskin, orang zuhud, akan diserahkan ke tangan Nabi Isa AS di kalangan umat Muhammad SAW. Semua orang miskin masuk ke syurga di belakang Nabi Allah Isa